Kampung Sungai Baru, semua dia orang tengah tidur nyenyak. Satu pemohon ni, dia memohon untuk ambil tanah dia orang. Tahu tak dinamakan siapa sebagai responden? Dia letaknya Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, responden. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, pentadbir tanah dan galian wilayah persekutuan. Dia letak responden. Bukan tu punya tanah, bukan semua penduduk macam tuan-tuan, bukan orang penduduk Sungai Baru. Letak responden. Tu apa responden kata? Kami tiada bantahan. Memang tak ada bantahan, bukan tanah kamu. Betul. Yang urak ya. Urak ni bagi saya rangkapkan urak ni adalah Undang-Undang Rampas Aset. Terima kasih kerana anda tak lari daripada kerusi, sebab rasanya Haji Fauzi kata mau sampai 3 pagi kan, sebab nak tahu pasal URA ni. Sebelum saya nak cerita pasal Kampung Sungai Baru, saya nak tanya tuan-tuan semua, tuan-tuan tahu apa URA tu? Tahu ke apa URA? Baru tahu. Ish naik kata orang biarak. Urak ni bagi saya rangkapkan urak ni adalah Undang-Undang Rampas Aset. Dia akan guna apa undang-undang untuk rampas aset anda. Kerana apa? Tak puas hati bahawa anda ada aset. Dan urak ni juga tengah melanggar semua undang-undang ada dekat Malaysia. Dan undang-undang paling tinggi, orang kata supreme law of the land, ataupun undang paling tinggi macam Tuan Rafiq tadi kata, ada Perlembagaan Persekutuan. Tetapi URA ni boleh mengatasi Perlembagaan Persekutuan. Dahsyat URA ni, menteri hanya berkuasa. Contohnya di dalam URA tu mengatakan, ditarifkan bahawa apa dia pihak persekutuan negeri, dia kata kalau untuk negeri-negeri yang ada sultan, dia panggil ruler in council, maksudnya sultan dan mesyuarat, atau governor atau menteri YT yang tidak ada negeri yang bersultan. Tetapi di wilayah persekutuan sepatutnya agung, dibuangnya nama agung, diletaknya dia menteri, sama taraf dengan tuanku. Tak tahu saya, kalau penduduk semua orang Malaysia tak rasa dia ni kurang ajar, saya tak tahu apa nak describe lagi lah. Betapa teruknya. Dan dah ada langgar undang-undang dalam perlembagaan, di mana jamin perkara 4 keselesaian undang-undang, di mana dia tak boleh lawan undang-undang perlembagaan, di mana dalam kebebasan asasi dalam perlembagaan, daripada perkara 5 sampai 13 semua hak anda dicabut, diambil, dirompak tanpa anda tahu. Itulah maksudnya URA sekarang ni. Dan banyak orang tak tahu. Yang macam tadi Tuan Rafiq kata, jangan percaya menteri kata tak adanya berlaku penindasan, tak adanya berlaku merempatnya orang Melayu, menipu je. Itu menteri yang cakap. Tapi lah undang-undang yang di draft memang ada. Contohnya Kampung Sungai Baru, udah ada grant, merempatnya sekarang. Pasal-pasal dia. Tak pasal-pasal ni merempat. Teruknya ni merempat. Dan lagi paling teruk, saya baca apa dekat URA ni. Ini di draft tadi Tuan Rafiq bagilah. Saya dah sebut tadi untuk maklumat yang dikata tak boleh hidup persekutuan negeri. Tuan-tuan dengar apa dia nak tulis dalam dia punya section 31, Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 hendaklah terpakai bagi apa-apa tindakan, guaman, pendakwaan atau prosedur terhadap mana-mana anggota jawatankuasa eksekutif, persekutuan dan jawatankuasa eksekutif negeri atau mana-mana pegawai bagi suatu badan yang dilantik oleh jawatankuasa eksekutif persekutuan atau jawatankuasa negeri berkenaan dengan apa-apa perbuatan atau benda yang dibuat oleh lakunya oleh sifat demikian. Dia kata ada perlindungan dan bolehlah dipakai tindakan, guaman atau pendakwaan prosedur. Tapi dalam masa sama, dia kata saya lah undang-undang. Dia sendiri melanggar apa yang ditulis. Tadi dia kata dah menteri yang buat semua keputusan, macam Tuan Rafiq tadi. Dia mempunyai kuasa mutlak. Dia kata pakai dalam masa sama kuasa mutlak. Sedangkan agung pun ada mahkamah khas untuk bicara, Tuan Rafiq. Tapi menteri tak ada.
Hebat tak hebat menteri? Betul hebat. Saya rasa saya tak bagi panjangan sebab suara otak pun tak ada. Sekarang saya pergi sentuh. Dia buat dulu fikir dia. Apa yang dikatakan tanah warisan? Semua nak tahu tanah warisan. Tuan Rafiq cukup marah kalau sebut tanah warisan di rumah dia. Dia kata untuk kampung baru Cina dikecualikan. Betul Rafiq? Kampung baru Cina tak kena, dia akan bawah UNESCO. Tuan-tuan tahu tak, tahun lepas Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tuan-tuan sayang lah. Oh iya tak? Sabar tuan-tuan, sabar. Tak kuat sikit. Pada bulan Oktober 18, 2024, dia telah letak satu bajet untuk heritage ni lah, untuk UNESCO. Dia panggil apa? Karkosa Seri Negara. Tahu berapa bajet dia? 600 juta. Laporan 600 juta. Kalau kampung baru Cina duduk dalam UNESCO, dia dapat bajet. Habis kamu orang duduk mana? Makin empat dia. Ruyuk. Nyorongin tak sudah-sudah. Betul. Betapa dahsyatnya. 600 juta. Bayangkan kalau kamu baru Cina yang hebatnya. Jangan kita ingat macam tadi Datuk cakap, tengah tidur, rumah landed, rumah apa, semua ditibih. Memang betul, semua ditibih. Nak tahu cerita ni? Sekarang saya buka kampung Sungai Baru. Kampung Sungai Baru, semua dia orang tengah tidur nyenyak. Satu pemohon ni, dia memohon untuk ambil tanah dia orang. Tahu tak dinamakan siapa sebagai responden? Dia letaknya Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, responden. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, pentadbir tanah dan galian bilas persekutuan. Dia letak responden. Bukan tu punya tanah, bukan semua penduduk macam tuan-tuan, bukan orang penduduk Sungai Baru. Letak responden. Tu apa responden kata? Kami tiada bantahan. Memang tak ada bantahan, bukan tanah kamu. Betul. Ini terjadi kampung Sungai Baru. Bayangkan lurah tengah tidurnya 3 pagi kita tutup, tuan berambuihnya. Sebab tu saya kata urah ni bukannya nak dibincang, bukannya dia bawa bil, nak sebut pun kita tak bagi. Kalau tuan-tuan semua tak boleh turun pada 4 Oktober, jangan kawan. royok lah jawabnya. Saya baca lagi apa dia mohon. Dia meletakkan diri dia sebab dia dah dapat 3 tadi tu. Satu deklarasi bahawa pemohon dilantik sebagai ahli Perbadanan Pengurusan lagi. Sejak bila pun saya tak tahu. Dia boleh buat dokumen ni ke mahkamah. Nipu. Betapa dahsyatnya. Ini belum murah tuan-tuan. Saya baca lagi, biar tuan-tuan terkejut. Malam-malam ni tak boleh tidur. Elok lah pun, lama tengok tidur ni pun. Dia kata amalan kebiasaannya, ini bukan amalan kebiasaan, ini memang undang-undang. Permohonan pembatalan dan atau penambatan skim hak milik strata atau pecah bagi ke atas hak milik induk tersebut boleh dilaksanakan melalui satu resolusi bulat suara. Itulah Akta Seksyen 57 strata dalam kurungan 1 1985. Memang tu, bukannya amalan, itu memang undang-undang. Dan dibagi tahu, meskipun begitu, pembatalan dan atau penambatan skim hak milik strata dan atau pecah bagi ke atas hak milik induk tersebut tidak boleh dan atau mustahil dilaksanakan melalui resolusi sebulat suara pemilik pendaftar menurut Seksyen 1. Dia tak boleh. Alasan senang je, masih gagal nak cari pelantikan jawatan kuasa. Sembelih. Peringkat 28 ni kata, berdasarkan fakta-fakta material seperti mana yang dipelitkan di peringkat 14 di atas, peguam cara pemohon dengan rendah diri sahaja yang kurang ajar kamu ni, menghujahkan bahawa pembatalan dan atau penempatan skim hak milik strata dan boleh pecah bahagi ke atas milik induk tersebut tidak boleh
atau mustahil disanakan. Meskipun begitu, dia mengatakan sebab ini adalah keperluan wajar dan mempunyai kepentingan awam, dan responden tadi tiada bantahan. Saudara-saudara besok bagi ketua-ketua itu dapat habis kena Allah. Itu yang terjadi kampung Sungai Baru. Lepas tu kami minta ditangguhkan. Tuan Rafiq sini cakap dengan pendaftar, kalau 3 bulan 10 kita minta ni dibenarkan, maka kecelakaan kejadian pada 1999 tak berlaku. Lukanya OSPD kepala tak berlaku. Penangkapan 8 orang tak berlaku. Kecederaan 3 orang awam tak berlaku. Jadi siapa yang buat provokasi? Maju. Macam mana dia boleh dapat? Ini saya tanyanya yang undang-undang yang ada. Tuan Rafiq tadi kata apa? Undang-undang URA lagi teruk. Dia tak perlu pun bawa. Menteri Kuasa Mutlak dia langgar je. Saudara-saudara, tuan-tuan, besok datang orang kata ketuk-ketuk, keluar lu rumah. Dengan rendah diri semua, tuan keluar lu rumah. Itulah terjadi pada kampung Sungai Baru. Itu yang kami betul-betul geram. Kami tentang sesungguhnya. Sebab tidak mengikut undang-undang. Tadi saya kata, langgarlah undang-undang perlembagaan. Dia langgar kanun tanah negara. Dia langgar Akta Pengambilan Tanah. Dia langgar dia punya undang-undang sendiri. Undang-undang KPKT mengatakan hanya tuan punya tanah yang boleh merancang dan benarkan untuk merancang. Habis dia langgarnya. Dan undang-undang ibu kota boleh langgar. Dalam undang-undang ibu kota, Datuk Bandar kena lapor kepada mana? Pada tuanku. 190 Undang-undang Ibu Kota. Dan pernah ada kes Mahkamah Persekutuan mengatakan kes Datuk Bandar, tuan-tuan cari itu kes tu, Datuk Bandar, kes Mahkamah Persekutuan, Datuk Nalini bagi tahu Datuk Bandar memang ada conflict of interest. Sebab apa? Dalam satu masa dia pakai 3 topi. Dia lah Datuk Bandar, dia lah merancang kelulusan itu, dan dia lah juga duduk daripada anak syarikat yayasan dia. URA ni dia pun dalam eksekutif tu. URA ni dia ada di eksekutif tu. Bayangkan. Jalan ni lurus. Dia rasa tanah tuan jadi dia bengkoknya. Jenuh. Hak dia. Pernah nak dengar ada di ahli parlimen kata, suka kami lah kerajaan kami. Betul tak? Itulah yang dibuatnya. Sekian, terima kasih.